أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد Waalaikumsalam. لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sedang bersiaran bersama dengan kita. Yang pertama sekali kita mengucapkan jutaan terima kasih kerana masih setia bersama dengan diskusi pemurnian sirah untuk siri yang keempat hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi tuan-tuan yang bersama dengan kita, kita nak tahu dulu bagaimana anda, dapatkah anda dengar suara dengan baik? Anda dapat tak tonton video kita ni dengan baik? Kalau dapat, anda tolong komen. Yang tengah live ni, tolong komen jelas. Menandakan suara pun jelas dan kita punya video pun jelas. Anda komen dahulu, maka bila saya nampak je anda dah komen jelas, maka itu tanda kita ready untuk mulalah. Okey. Silakan komen. Ya, jelas. Puan Zaiza Hirawati kata jelas. Okey, Putrajaya clear. Nur Hasrin Ilin jelas. Baik, alhamdulillah. Suara dan video jelas. Syukur, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan, tolong share kita punya live malam ni. Tolong share, paling kurang share 5 kali. Paling kurang. Kenapa kena share? Sebab kita nak ilmu ini disebar luaskan. Itu nombor satu. Nombor dua, guru saya cakap, orang yang berkongsi ilmu, dia akan bertambah kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang dia dapat. Jadi tolong share supaya anda juga bertambah kekuatan hari ini untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat hari ini. Subhanallah, hari ini kita bukan nak cakap topik yang biasa-biasa. Hari ini subhanallah topiknya menarik, topiknya sangat hebat hari ini dan kita bersama dengan dua panelis yang sangat hebat. Penulis buku, Masya Allah, dua-dua ni penulis buku. Tuan-tuan, Kota Kinabalu pun ada, Penang pun ada, Kuala Selangor ada, Saujana Utama, Melaka. Ya, terima kasih anda yang bersama dengan kami pada malam ini. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi ingatan saya, tolong share video live kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada ramai orang dekat luar sana. Program yang tuan-tuan tengah tonton sekarang ni lagi pun percuma je. So tak ada apa-apa komitmen dan yuran. Mudah-mudahan dengan komitmen tuan-tuan share tu, subhanallah, akan menjadi penggalak kepada ustaz-ustaz kita ni terus berkongsi di media sosial, insya-Allah. Baik, hari ini kita bersama dengan yang pertama yang berbahagia, Ustaz Zul Khairi. Beliau merupakan penulis dan juga pendakwah bebas. Buku terkini beliau, ini yang kita tengah bicarakan ni, iaitu kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Ya, ini dahsyat ni. Bila saya tengok tajuk ni pun saya pun takut juga. Takut-takut saya selama ni ada mengambil kisah-kisah yang tidak sahih. Kadang-kadang kita pun ambil daripada sumber-sumber yang kita rasa okey kita dah boleh sampaikan. Tapi bila Ustaz Zul hari ini dah menukilkan kisah-kisah seperti ini, dibawakan perbincangan, ditimbulkan persoalan-persoalan, subhanallah.
Ini jarang orang buat. Biasanya dapat kita sampaikan, dapat kita sampaikan. Tapi mempersoalkan kembali ini jarang orang buat. So saya ucap tahniah lah kepada panel kita yang berbahagia Ustaz Zul kerana berjaya menerbitkan buku ini. Ini bukan buku pertama beliau ya. Sebelum ni pun beliau pernah menulis buku yang bertajuk Khadijah bukan 40, bukan 40 tahun. Pun sama juga mengendengahkan idea yang sama tentang perkara-perkara yang kita dalam sirah kita dah biasa dengar, dalam pengajian kita dah biasa dengar, tapi apakah ia benar? So saya mengucapkan jutaan tahniah kepada Ustaz Zul Khairi. Anda yang tengah menonton, saya memang nak recommend sangat-sangat lah. Ustaz ada link ke kalau nak beli ni Ustaz? Dekat sini Ustaz tak sertakan Hmm. Kalau mungkin Ustaz boleh sertakan sebelum kita serahkan sesi kepada yang berbahagia Ustaz. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So sebenarnya menjadi tanggungjawab kita sebagai orang yang memelihara agama, orang yang belajar agama, tanggungjawab kita kena pelihara agama kita daripada sumber-sumber yang tidak tepat. Kita kena pelihara agama kita daripada perkara-perkara yang tidak jelas kebenarannya, dan kita kembali pegang kepada benda yang lebih jelas, kembali pegang kita kepada benda yang lebih tepat. Maka itu adalah cara beragama yang sebenar. Subhanallah. Jadi insya-Allah hari ini itu panel kita yang pertama. Yang kedua, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zahiruddin Ahmad Zabidi. Subhanallah. Tuan-tuan kalau tengok macam Faizal Tahir kan? Jangan terpedaya. Ustaz Zahiruddin Ahmad Zabidi, penulis terkenal, subhanallah, banyak buku beliau. Ada buku yang beliau terbitkan bersama dengan PTS, ada buku yang beliau terbitkan sendiri. Ustaz yang tidak sahih ni PTS juga ke Ustaz? Ustaz Zul Khairi? Ke sendiri? Saya dengan PTS. Oh, dia PTS Yang PTS juga. Okey, baik. Kita yang panel kita yang kedua Ustaz Zahiruddin Ahmad Zabidi. So penulis buku yang terkenal juga, banyak buku-buku beliau. So hari ini yang mungkin akan diketengahkan adalah tentang khurafat dan tahyul alam Melayu. Subhanallah. Orang Melayu ni banyak benda-benda khurafat rupanya. Mungkin hari ini Ustaz boleh kongsilah dengan kita. So dia bertepatan lah, dua topik ni bertepatan. Ustaz Zul akan cerita tentang dari sudut perkara-perkara yang tidak benar dan tidak sahih dari sudut sirahnya, manakala Ustaz Zahiruddin pula akan mengupas topik perkara-perkara yang tidak benar dari sudut amalan. Orang kita rasa macam betul dah, tapi sebenarnya dia tidak bertepatan, bahkan dia khurafat pula lagi dari sudut amalan agama kita. Kadang-kadang tuan-tuan, saya pun selalu jumpa orang kampung, dia rasa benda tu betul dah. Dia kata apa nama, sekurang-kurangnya kita usahakan Ustaz kan. Dia pakai gitu, sekurang-kurangnya kita usaha, walhal usaha itu menghampiri kepada tahyul, walhal usahanya itu menghampiri kepada syirik, walhal usahanya itu benda-benda yang tidak baik kan. So yang ni insya-Allah akan dikupas oleh yang berbahagia Ustaz Zahiruddin. So kita pergi kepada panel kita yang pertama. So saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada mereka-mereka yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Faizal Tahir sudah berhijrah kita punya Faizal Tahir yang telah berhijrah. Subhanallah. Kita pergi kepada Ustaz Zulhaidi. Hari ini mungkin Ustaz boleh ulaskan, ada salah satu sirah yang kita biasa dengar kan, Saidina Umar pernah dimarahi, pernah dibebeli oleh isterinya. So mungkin Ustaz boleh share lah kan, apakah sirah yang kita pernah dengar ini dan pernah disampaikan oleh asatizah. Kita bukan nak condemn asatizah, kita cuma nak ajak ruang berbincang. Terima kasih kepada Ustaz Zul. Ini bukan ruang nak condemn siapa-siapa, kita ada bincang, ajak diskusi, dan kalau ia benar, mungkin apa respon Ustaz, dan kalau ia tak benar, apa respon Ustaz juga. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan mikrofon ni saya serahkan kepada yang bahagia Ustaz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Moderator Ustaz Muhammad bin Muhsin, Ustaz Zahruddin Zabidi sebagai panel bersama tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Pertamanya saya ucapkan selamat datang ke diskusi sirah siri yang keempat. Alhamdulillah. Dan hari ini kita ada sedikit pertukaran ya. Asalnya Ustaz Muhammad ataupun Cik Mat ni panel ya, tapi tiba-tiba berlaku pertukaran, Cik Mat jadi moderator dan Alhamdulillah Ustaz Zahruddin sudi untuk bersama pada hari ini. Jadi saya cuba untuk mengambil masa sekitar 15 minit kerana saya mahu memberikan masa yang sedikit panjang kepada tamu kita Ustaz Zahruddin insya-Allah ya. Pertamanya kita maklum tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu kisah yang masyhur bagaimana saya bacalah ya dalam kitab, sebagai contoh saya ambil dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ada seorang lelaki telah pergi ke rumah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk membuat satu aduan bahawasanya isterinya suka membebel kepada dia. Jadi apabila dia sampai di hadapan pintu rumah Umar, dia pula yang mendengar isteri Umar radhiyallahu an sedang membebel kepada Umar. Jadi dia pun terkejutlah. Asalnya dia nak report perangai isterinya yang kuat meleter. Rupanya isteri Umar sebagai Amirul Mukminin pun sama. Lalu kemudiannya beliau pun nak patah balik, tapi Umar keluar dan Umar nampak dia. Umar pun panggil dia balik. Kenapa, ada urusan apa nak datang ke rumah? Lalu dia pun menyatakan, wahai Amirul Mukminin, saya datang ingin membuat aduan tentang perbuatan isteri saya yang suka beletir. Namun saya mendapati isteri Amirul Mukminin pun sama. Lalu saya pun ambil keputusan nak baliklah. Nak buat laporan, tak jadi nak buat laporan. Lalu kata Umar memberikan nasihat kepada lelaki itu, wahai saudara, saya bersabar mendengar letirannya kerana beliau ada hak ke atas saya. Isteri saya memasak, mengandung roti, membasuh pakaian saya dan menyusukan anak. Sedangkan perkara itu tidak diwajibkan ke atasnya. Isteri saya juga menenangkan hati saya daripada melakukan perbuatan yang haram. Itulah sebabnya saya bersabar di atas letirannya. Lalu lelaki itu memberikan respon, wahai Amirul Mukminin, begitulah juga dengan isteri saya. Lalu kata Umar, bersabarlah wahai saudara, letiran mereka sekejap sahaja. Itu dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Baik, perkara yang pertama tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Cik Mat, Ustaz Zahir, kisah ini masyhur dan disebutkan dalam beberapa kitab ya, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lais Al-Samarqandi, kitab Az-Zawajir yang saya sebutkan tadi, dan kitab Hasyiah Al-Bujairimi oleh Bujairimi, kitab Akhbar Umar wa Abdullah bin Umar yang ditulis bersama oleh Ali Tantawi dan Naji At-Tantawi, dan juga Nurul Absar fi Manaqib Ahli Baitin Nabiil Mukhtar oleh Syekh Sayyid Asy-Syablanji. Jadi mungkin dalam 5 kitab yang saya nyatakan tadi, kitab yang paling masyhurnya ialah kitab Tanbihul Ghafilin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seimbas lalu bagi para pengkaji ya, bila kita tengok nama-nama kitab ini, kita boleh katakan ini bukan kitab sumber utama ataupun sumber prima ya. Dalam bidang sejarah, ini bukan sumber yang prima. Kalaulah kisah ini ada disampaikan dalam kitab sumber utama, contohnya kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Katsir, mungkin saya pun tak beranilah nak komen lebih-lebih kan. Ataupun kalau kitab ini ada dinyatakan oleh mana-mana buku penulisan sirah yang terkini, sebagai contoh oleh Dr. Akram Dia, Dr. Mahdi Rizqullah dan sebagainya, mungkin benda itu boleh dipertimbangkan lagi kerana ia khusus mengkaji tentang sirah. Ataupun kalau ia dinyatakan oleh Az-Zahabi di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, pun mungkin boleh dipertimbangkan lagi, walau tak semestinya sahih, tapi masih boleh dipertimbangkan. Tapi dalam apabila disebutkan kisah ini ada dalam Tanbihul Ghafilin, Az-Zawajir, jadi ia bukan sumber yang prima dalam menceritakan tentang sejarah,
Bahkan dalam siri yang kedua saya ada nyatakan kitab Tanbihul Ghafilin antara kitab yang mengandungi banyak maklumat yang diragui. Sama ada dhaif, terlalu dhaif ataupun palsu. Terlalu banyak ya. Sehingga sukar untuk kita mengasingkan mana maklumat yang sahih, mana maklumat yang dhaif ataupun palsu. Baik, itu satu perkara. Sumber rujukannya tidak kuat. Yang kedua, Cik Mat, Ustaz Zahir, jalan penceritaan pun bermasalah. Biasanya kalau kita nak bawa sejarah, kita mesti menyatakan kita ambil maklumat itu daripada siapa. Contohnya lah kalau saya nak kenal Cik Mat. Cik Mat asal orang Negeri Sembilan. Saya tak boleh saya kata saya kenal Cik Mat ni melalui Ustaz Zahiruddin. Sedangkan Ustaz Zahiruddin ni tak pernah jumpa pun Cik Mat sama ni. Saya pun malam ni baru sembang secara langsung dengan Cik Mat sama ni hanya di Facebook je. Tapi kalau saya dapat maklumat Cik Mat daripada Ustaz Zahiruddin, bermakna ini dia tahapnya tahap dhaif jiddan kalau dalam periwayatan hadis ataupun palsu. Nak tak nak saya kena jumpa dengan kawan-kawan Cik Mat, contohnya Ustaz Azlan Zainal yang turut hadir pada hari ini, sahabat baik saya. Baik, jadi kalau Ustaz Azlan yang cerita Cik Mat ni macam mana, nakal ke tak nakal, bising ke tak bising masa sekolah dulu, kuat fly ke tak kuat fly ya. Kalau melalui Ustaz Azlan tu, maka dia tahapnya hasan ataupun sahih. Dia punya periwayatan dia. Sebab saling mengenali antara satu sama lain. Tapi dalam cerita ni, kisah Umar yang dibebeli oleh isterinya hanya diriwayatkan dengan lafaz macam mana ya? Hukiyah, maknanya dihikayatkan. Zukira, disebutkan. Ruwiyah, diriwayatkan. Jadi siapa yang meriwayatkan cerita ni? Entah, tak tahu siapa. Siapa yang bawa cerita ni? Tak tahu siapa yang bawa cerita ni. Yang pasti ada seorang lelaki nak bagi laporan kepada Umar, dia pergi ke rumah Umar. Okey, siapa lelaki tersebut? Siapa yang bawa cerita ni? Siapa yang tengok perbualan antara mereka berdua? Ini semua benda yang tidak dinyatakan dalam kitab. Jadi selain daripada sumber, dalam penceritaan pun bermasalah. Itu yang kedua ya. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat Umar bin Al-Khattab sendiri, dia punya attitude dia. Umar ni antara orang yang paling tak suka kalau isteri kuat membebel. Jadi ini kita jangan samakan kita dengan orang Melayu. Orang Melayu ni orang baik. Orang Melayu ni sebiji macam orang Madinah, tuan-tuan sekalian, dalam bab kena bebel dengan isteri. Sebab orang Madinah, lelaki Madinah, menurut cerita Umar dalam hadis yang sahih, orang lelaki Madinah dia tunduk pada isteri. Isteri marah dia diam, isteri membebel dia diam, dan sampai istilah takut bini tu, kita faham bukan takut bini tapi hormat dan kasih, itu memang perangai penduduk Madinah. Tapi Umar ni dia bukan penduduk Madinah, dia penduduk Mekah. Dan penduduk Mekah ni orang lelaki dia agak kuat, dia ada dominan ya. Tapi bukanlah mereka ni sombong, tak nak dengar kata isteri, tak, tapi mereka dominan. Sehingga kan apabila Nabi SAW merajuk dengan isteri Nabi, Nabi duduk diam dan tak ada orang pun, Nabi tak nak jumpa dengan sesiapa pun. Tapi akhirnya Umar redah juga, Umar jumpa dengan Nabi dan Umar pun kata, Rasulullah, kita dulu orang Quraisy, kitalah yang mana kingnya, yang mana menundukkan para isteri. Tapi bila kita datang sini, kita tengok orang Ansar ni mereka ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. Jadi Umar ni dia bergurau dengan Nabi dan Nabi pun gelak dengan gurauan daripada Umar. Barulah hati Nabi SAW sejuk sedikit setelah merajuk dengan isteri baginda. Jadi ceritanya Umar sendiri sebut bahawasanya sebagai orang Mekah, khasnya orang Quraisy, biasanya mereka yang dominan dan isteri biasanya mendengar. Dan benda ni tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok budaya negara-negara tertentu begitulah ya. Bahkan ada satu riwayat yang menunjukkan bahawa Umar sendiri pun dia tak suka isterinya berleter pada dia. Dia banyak kerja lagi kan, dia sebagai pemimpin yang besar. Pernah satu kali dia sebut, satu hari saya menasihati isteri saya namun dia membantah. Dan saya melarangnya berbuat demikian. Namun dia berkata, kenapa abang melarang saya? Kenapa kanda melarang saya untuk membantah kanda? Sedangkan isteri-isteri Nabi pada hari ini telah buat satu macam apa ya, macam petition lah kepada Nabi SAW.
Jadi di sini Umar sendiri dia tak suka isterinya berleter pada dia dan dia memberi nasihat, jangan membebel. Itu dia pengaruh Umar. Dan kalau kita lihat lagi dalam beberapa kisah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat Nabi semuanya gerun dengan Umar bin Al-Khattab. Betul. Saya tak kata Umar ni garang, tapi Umar ni tegas dan dia jenis orang yang serius. Dia bukan jenis orang suka bergurau apa tak. Jadi kalau kita ni sibuk nak bergurau dengan dia, bagi dia benda tu tak penting lah. Dia banyak lagi benda yang dia kena fikir. Sampai kan ada satu hadis menceritakan bagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia sebut satu hari tu dia ikuti rombongan dengan Umar bin Al-Khattab, rombongan haji. Kemudiannya bila dia ada peluang untuk sembang dengan Umar, dia sebut, wahai Amirul Mukminin, saya ada satu isu nak ditanyakan dan dah lama dah saya nak tanya. Tapi saya tak berani nak tanya. Kenapa? Umar tanya, kenapa tak berani tanya? Kerana takutlah Amirul Mukminin. Umar pun kata jangan begitu. Kalau ada sebarang persoalan tanya. Bukan Ibn Abbas je, seorang tabi'in yang lain, Ammar bin Maimun, tak pernah duduk di saf hadapan kalau Umar menjadi imam. Kenapa? Kalau Umar jadi imam ni, Umar yang akan betulkan saf hadapan. Jadi bagi Ammar bin Maimun lebih baik dia solat di saf kedua lah. Biar saf kedua tu orang lain yang betulkan barisan. Kalau saf yang pertama Umar, dan Umar ni dia akan pukul kaki orang yang tidak lurus barisannya dengan menggunakan tongkat kecil dia. Jadi Umar ni dia punya attitude dia digeruni. Pernah satu hadis Bukhari sebagai contoh ya, Cik Man, Ustaz Zahir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi SAW sedang ada kuliah muslimat. Nabi sedang menyampaikan maklumat kepada kaum ibu. Masa tu, iyalah biasa tuan-tuan, ini fitrah. Bila orang sedang mengajar, adalah beberapa orang perempuan sedang sembang-sembang belakang. Orang lelaki mungkin jarang kita jumpa, ada juga jarang. Kalau orang perempuan ni dia suka sembang kawan-kawan dia. Itu biasa ya, itu bukanlah satu benda yang buruk apa tak. Saya tak kata benda buruk, itu fitrah. Nabi sendiri pun tengah mengajar, ada orang nak sembang-sembang belakang. Tapi bila Umar radhiyallahu anhu masuk, semua pakat diam. Diam dia. Umar pun pelik. Kenapa dengan kamu semua ni masa dengan Nabi sembang-sembang, masa saya masuk kamu diam? Adakah Nabi SAW terasa, oh wanita ni tak hormat pun pada aku, hormat pada Umar? Tak, bukan begitu. Nabi faham perasaan kaum wanita tadi. Nabi sebut, wahai jangan pedulikan mereka, wahai Ibn Khattab. Demi jiwa saya yang ada dalam genggaman Tuhan, tidak ada satu pun syaitan bertemu dengan kamu di satu lorong, melainkan syaitan tu akan ambil lorong yang lain. Kerana gurun dengan Umar. Jadi di situ membentuk gambaran kita, Umar ni seorang yang diguruni kawan dan juga disegani kawan, diguruni lawan. Dan kalau kita nak kata isteri Umar ni boleh membebel kepada Umar, itu benda yang perlu kita teliti lah. Maksud saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membebel ni benda biasa. Mana-mana pemimpin besar pun, sama ada namanya, minta maaf lah kalau Perdana Menteri di tempat kita ni, sama ada namanya Muhyiddin, sama ada namanya Abdullah, sama ada namanya Mahathir, sama ada namanya Anwar. Kalau mereka dibebeli oleh isteri, benda tu biasa. Pemimpin besar mana pun dia tetap dileteri oleh isteri. Itu bukan masalah bagi saya, dileteri isteri. Masalahnya ialah yang kita kena faham isu, suara leteran isteri Umar tadi didengari sampai keluar. Itu isu dia. Sampaikan orang yang pergi ke rumah Umar tu, dia duduk depan pintu, dia dengar suara leteran sampai keluar. Jadi di situlah yang para pengkaji tak berapa nak gemar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau leteran itu dalam rumah je tak didengari sampai luar, sesiapa saja dileteri oleh isteri, itu sunnatullah. Tapi bila suara tu didengari sampai keluar, itu memang sangat meragukan. Tuan Hakim jangan timbulkan provokasi di sini ya. Baik. Ada nyanyikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kita pun sebagai akhir, Ustaz Zahirudin sebagai akhir, kita kena kenal siapa isteri Umar yang dimaksudkan. Isteri Umar yang dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan ialah cucu Nabi SAW yang merupakan anak kepada Ali. Ali ni ada 5 orang anak. Antara 5 orang anak Ali ni, yang paling sulung namanya Zainab, yang kedua, baiklah itu khilaf kalangan ulama, tapi antaranya Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ni anak Ali dengan Fatimah. Beliau berkahwin dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika umurnya belasan tahun.
Jadi bayangkan Umar masa tu dia dah kemuncak umur dia, dah dekat-dekat 60 tahun. Dia kahwin dengan cucu Nabi, seorang yang cucu Nabi tuan-tuan. Mewarisi perangai Ali, mewarisi perangai Fatimah dan pastilah akhlak Nabi SAW sedikit sebanyak tumpah kepada Ummu Kulsum. Jadi adakah logik Ummu Kulsum ni meninggikan suara militeri Umar sampai suaranya kedengaran di luar? Ya. Kalau militeri itu sekadar dalam rumah je tak ada masalah. Tapi bila literan itu didengari sampai keluar dalam keadaan beliau merupakan cucu Nabi SAW, ini yang meragukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi ala kullin, kisah ini tidak ada diriwayatkan menurut sanad yang betul, tidak ada sumber yang betul dan hanya disebutkan dalam buku-buku yang bukannya sumber primer, bahkan menurut saya pun bukan sumber sekunder. Ia buku sumber yang ketiga dalam menceritakan perihal sejarah itu sendiri. Wallahualam. Terima kasih banyak, Cik Mat. Subhanallah. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zul Khairi di atas lontaran-lontaran persoalan, pandangan, sisi pandang beliau tentang kisah Umar dibebeli isteri. Orang biasa sebut ni, saya pun biasa dengar, pernah juga sampaikan. Subhanallah. Dan kita pun kata macam Umar yang hebat itu pun dibebel oleh isteri. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada yang bagi Ustaz Zul atas diskusi. Saya yakin lepas tuan-tuan dengar perkongsian Ustaz Zul ni, tuan-tuan mungkin ada persoalan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan, tuan-tuan simpan dulu ya. Kejap lagi kita buka ruang soalan. Sebab kejap lagi kita nak bagi ruang dahulu kepada Ustaz Zahiruddin untuk meneruskan perbincangan diskusi kita pada malam ini. So, Ustaz Rocky ready Ustaz? Boleh Okey, alright. Tuan-tuan, sebelum saya serah kepada Ustaz Zahiruddin, saya minta bantuan tuan-tuan sekali lagi tolong share video kita ni tuan-tuan. Tadi ada benda yang menakutkan ke Ustaz belakang tu? Okey, tadi saya tengok tadi ada 55 ataupun hampir 60 lah orang dah share. So terima kasih kepada yang share. Saya doa sangat-sangat anda yang share ni tangannya dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab menuntut ilmu alam maya ni bukan guna telinga dan mata je. Saya daripada menulis, menuntut ilmu alam maya ni juga kita digalakkan share. Jadi saya jemput tuan-tuan sebelum saya serahkan kepada Ustaz Zahiruddin, tolong share dulu banyak-banyak video kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dan share. Ahmad Asri kata dan share. Padu. Okey, baik. Ustaz Zahiruddin, orang Melayu ni memang banyak terkenal dengan benda khurafat ni, kan? Banyak terkenal dengan benda-benda karut marut, benda-benda yang tahyul ni Ustaz kan. So mungkin Ustaz boleh share kepada kami semua ni sebagai pencerahan dan buka ruang berfikir untuk kita semua ni kan. Apa yang dimaksudkan dengan perkara khurafat dan tahyul dalam alam Melayu ni, dan bagaimana kita nak kenal ni Ustaz macam contoh kadang-kadang dia rasa macam betul kan, bila orang kampung tak ada ilmu kadang macam betul, macam boleh pakai, macam logik akal masuk kan, tapi rupanya benda ni salah, rupanya tak betul. Mungkin Ustaz boleh share lah, mungkin ada beberapa neraca pertimbangan kan dari sudut warasnya, logik, pakai logik je pun okey patutnya. Okey, dengan segala hormatnya saya serahkan kepada Ustaz Zahiruddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Zul Khairi, sahabat dan guru saya, buat sekian lama membimbing saya secara material dan spiritual. Begitu juga sahabat baru dikenali pada malam ini, Ustaz Cik Mat kita, yang sebenarnya sangat masyhur dalam bidang beliau sebenarnya. Cuma sebab bidang lain-lain mungkin yang kami fokus, jaranglah bertembung dan berkenalan secara khusus. Baik. Ala kulli hal, apa yang dibawa oleh Ustaz Zul Khairi ini satu rahmat bagi kita di Malaysia ya.
kerana perbincangan secara serius dalam bidang ini dalam bentuk penerbitan awam tidaklah begitu banyak. Ceramah-ceramah banyak dibuat oleh setengah ustaz, tapi tulisan yang sampai secara mass ke dalam masyarakat itu tidak banyak. Manakala perbincangan atau wacana akademik di universiti hanyalah tersimpan dalam bentuk jurnal, dalam bentuk bahasa Arab, dalam bentuk bahasa Inggeris yang tidak sampai kepada masyarakat. Jadi apa yang diusahakan oleh Ustaz Zul hampir 10 tahun dah benda ni tak silap, daripada awal penerbitannya yang pertama dengan sahabat saya juga iaitu Kemila Publica. Bahkan tajuk buku Ustaz Zul pun sebenarnya saya yang berikan dan kemudian bila diterbitkan lagi dengan PTS masih mengekalkan tajuk yang sama, kerana kita yakin generasi baru masih memerlukan rujukan dan juga perbincangan yang mencerahkan, yang memberikan pengertian baru terhadap kisah, sirah dan sebenarnya. Berkeputusan pula, saya sendiri daripada master daripada saya ambil bidang sejarah dan tamadun Islam, saya tidak habis di situ, kemudian saya tidaklah tersesat tapi direzekikan untuk masuk ke pengajian Melayu. Jadi dengan sedikit latar belakang pengajian Islam, diploma eksekutif Usuluddin di UM, di Akademi Pengajian Islam, kemudian saya pergi kepada pengajian Melayu. So saya mendapati ada satu ruang yang macam vacuum yang tertinggal, iaitu wacana tentang fenomena pemikiran beragama di kalangan masyarakat Melayu kita, yang mana dilihat macam terpisah antara, kalau di UM tu macam sangat jauh. Akademi Pengajian Islam di bukit belah sini, Akademi Pengajian Melayu di bukit belah sana. Dua-dua di atas bukit yang terpencil kedua-duanya. Yang pada saya sepatutnya kedua-dua itu dibincangkan sekali lah. Tidak wajar dipisahkan Melayu dengan Islam itu dalam konteks negara kita pun. Jadi disebabkan saya ada latar belakang yang celup dua-dua ni, hybrid, jadi kita perasan ada gap dalam akademik, kita kata ada ruang yang belum dibincangkan secara serius oleh kedua-dua pihak. Sama ada mereka yang dalam pengajian Melayu ataupun yang pengajian Islam. Antara lain, banyak dah orang bincang, tapi ada lagi ruang yang secara jujur dan secara tegas masuk dan kita kata merumuskan dengan kental masalah-masalah, isu-isu antara dua bidang ini. Jadi bila saya lihat gitu, latar belakang dua buku yang saya tulis yang pada saya selepas 10 tahun saya berkecimpung dalam bidang penulisan penerbitan, itu antara buku yang saya rasa saya puas hati sungguh-sungguh lah, iaitu Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu, dan juga yang terbaru iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu pada tahun 2020, dan sebelumnya adalah Israiliyat pada tahun 2019. Ini boleh kata benar-benar gagasan dan pengalaman idea yang diperam 10 tahun pemerhatian di samping daripada mengambil maklumat dan seumpamanya. Satu isu, kalau kata latar belakang penulisan kedua-dua buku ini, Ustaz Zul dan Ustaz Cik Mat kita satu fenomena saja yang mencetuskan. Bila saya tengok bukan anak beranak lah, keluarga sendiri dan orang sahabat keliling dan masyarakat keseluruhan secara umumnya, macam mana di kalangan masyarakat kita ada sekelompok manusia ataupun individu yang saleh, baik, jaga solat, puasa, zakat, hajinya, memang jaga aurat, mengaji cukup, hantar anak sekolah agama, bahkan dia sendiri Tok Haji, Tok Lebay sudah pergi haji beberapa kali dan seumpamanya. Tapi at the same time, dalam masa yang sama, bila masuk bab berhajat dan juga nak merawat, maka antara yang dia cari alternatifnya adalah Tok Bomo, Pawan Dukun, dan dia rasa okey untuk kadang-kadang guna tangkal mangkal, dan dia percaya pada sial majal dan seumpamanya. Ini cukup ironi. Bagaimana seorang Muslim yang saleh, baik, kalau kata yang memang tak saleh, cerita lain. Dia memang kaki arak ke kaki judi, itu memang kerja dia lah, tangkal mangkal apa semua tu. Ni yang saleh ni, yang surah masjid, yang duk solat dengan kita, yang jadi imam solat kita kadang-kadang, yang Tok Lebay, Tok Haji, tapi percaya pada tarik duit di bawah daun serai, percaya pada cincin permata tertentu memberi hikmah-hikmah, percaya kepada kalau simpan
kepercayaan yang pada mereka itu adalah benda yang heritage ataupun warisan biasa, tapi bagi orang yang mendalami dalam akidah, kita tahu itu dah ada isu akidah. Bagaimana kita beriktiqad. Jadi bila panjang ceritalah dalam buku ni saya hurai dengan panjang lebar. Jadi al-khurafah kata dalam Mu'jam al-Wasit, dia kata al-khurafah al-mustamlahul makdzub al-hadith. Al-mustamlahul makdzub al-hadith iaitu cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Ataupun kata Kamus Al-Munjid fil Lughah wal A'lam, dia kata al-hadithul batilun mutlaqan, iaitu khabar-khabar, cerita-cerita, maklumat yang betul karut-marut lah, yang tidak betul, yang mutlak kebatilan. Begitu juga Jakim keluarkan satu dokumen rasmi, saya guna untuk kuliah, saya guna dokumen rasmi Jakim saja, yang dikeluarkan pada tahun 96 lagi, iaitu 30 tahun sudah, yang bertajuk dan dikeluarkan oleh Muzakarah ataupun keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam bilangan 3/40/96 yang mesyuarat pada 7 hingga 9 Ogos 1996 dalam satu dokumen yang dikeluarkan yang bertajuk Khurafat dan Azimat Garis Panduan. Dah ada dah sebenarnya tuan-tuan. Secara rasmi saya guna untuk kuliah, bahkan saya nukilkan dalam buku saya dan seumpamanya ya. Jadi kalau kita nak kata apa isu muncul apa semua ni dan disebutkan Melayu tu sebab saya nak fokus pada orang kita lah. Duk cara pada tetangga lain tu tak bagus. Baik kita bicara pada tetangga kita iaitu orang Melayu yang ni. Dan sebenarnya bukan kita saja. Bangsa-bangsa lain yang dah Islam pun teruk juga khurafat mereka. Kalau pergi ke China, Muslim China teruk. Kalau tengok Muslim India lagi teruk. Kalau tengok cerita-cerita Hindustan yang duk menyanyi di kubur, menari apa semua, kita kata ni Islam lagi ke tidak? Lagi teruk. Di belah Vietnam ataupun di belah Kemboja ada Islam yang dah tak rupa Islam dah memang macam Buddha, tapi masih solat, masih mereka panggil itu solat. Jadi puncanya di mana ini? Itu yang menarik untuk kita bincang. Dan dalam penulisan buku saya ini, Khurafat Tahyul dan Mistik, kaedah yang saya pakai, kita bukan bincang pasal hukum. Hukumnya dah jelas. Memang khurafat apa semua dah jelas. Itu tak perlu bincang dah. Tapi kita nak tahu daripada mana asal usul mula dia. Asal usul mula. Maka ini memerlukan satu kerangka kajian menggunakan pendekatan dipanggil historical sociology. Iaitu sosiologi dalam sejarah. Fenomena-fenomena sosial dalam sejarah. Maka saya memulakan kajian dalam ini bermula daripada zaman sebelum tok nenek kita beragama Hindu dan Buddha. Yakni sebelum zaman Nuh. Zaman sebelum Hindu dan Buddha datang lagi. Kita dah bincang ketika mana mereka tak kenal lagi Hindu dan Buddha dengan konsep dewa-dewi dia, maka apa yang mereka percaya pada masa itu? Maka golongan antropologis merumuskan ketika itu manusia ni ketika mereka masih tak ada konsep agama, mereka sudah ada akal dan jiwa untuk proses, untuk ada idea. Mereka ada akal, mereka ada jiwa, pengalaman, membentuk ilmu mereka. Maka mereka akhirnya memerhati alam. Mereka berkesimpulan di sebalik kejadian alam yang konsisten setiap tahun, setiap bulan yang berlaku ini, pasti ada di sebaliknya yang mengaturkan. Siapa? Tak tahu siapa. Maka spekulasi muncul. Pastilah di sebalik makhluk-makhluk ini ada yang mengaturkan. Siapa dia? Antara konsep yang awal muncul, mambang. Itu yang mambang tanah, mambang laut, mambang api, mambang angin. Mambang datang dari gunung Simbambang, berdampinglah denganku wahai Simbambang. Sekian saja wahai Simbambang. Saya duk ingat Mambang ni memang direka-reka ada sungguh konsep tersebut. Mambang ni semangatlah, semangat. Jadi orang dulu sebelum ni tok nenek moyang kita sebelum datangnya Hindu dan Buddha, mereka muncul speculation sebab mereka tengok tiap-tiap tahun berlaku banjir, ada musibah. Jadi siapa yang buat ni? Mereka tak ada wahyu, maka mereka speculation. Mereka gunakan akal, mereka dah ada akal, mereka dah ada jiwa, dan iblis of course main peranan, timbulkan idea di sebalik segala makhluk ni ada ruh, ada dia punya spirit yang menjaga. Pokok ada spirit dia, sungai ada spirit dia, laut ada spirit dia, gunung ada spirit dia, binatang-binatang ada mambang dia, dan mambang ni sifat dia
mereka spekulasi lagi, mambang ni kita kena jaga. Kalau dia marah, maka kita kena tulah. Jadi nak jaga mambang ni, nak buat apa? Kena ada korban. Tu muncul pula ritual-ritual sembahan setiap tahun. Kena bagi tu, kena bagi anak gadis sunti, kena bagi kambing. Dan siapa nak interaksi dengan mambang ni? Maka muncullah institusi yang kononnya boleh menjadi kita kata perantara antara dunia di sebalik mata ni yang dengan mambang ni dengan dunia zahir. Iaitu siapa dia? Itulah munculnya Tok Bomo, Pawan, Dukun apa semua ni. Dan of course Iblis main peranan lah ketika itu. Dia mari bisik ke, dia mari dalam mimpi ke. Dan mereka dianggap mambang yang ada kuasa. Dan itulah yang menjadi kita kata asas kepercayaan dalam awal dulu ya. Tapi bila Hindu mari, Hindu juga ajar percaya sama. Cuma Hindu ubah sikit, Hindu punya scripture, Mahabharata, Ramayana apa semua ni, kepercayaannya daripada mambang ditukar kepada konsep dewa-dewi. Ada dewa jahat, ada dewa baik. Dan dewa ni ada yang jaga rezeki, ada yang bahagian perang, ada pelbagai-bagai jenis dewa. Jadi konsep percaya pada roh ataupun pada spirit, pada semangat tadi bertukar kepada kepercayaan dewa-dewi. Datang pula Buddha. Buddha ni subscribe ataupun subsidiary daripada agama Hindu lah. Dia panggil, pada saya istilahkan Protestan terhadap agama Hindu. Maka Buddha ni datang, Buddha tak percaya dewa-dewi, Buddha percaya pada reinkarnasi, percaya pada roh. Roh mati, roh yang tidak su'ul khatimah, maka dia akan tak reincarnate, dia tidak hidup sebalik, maka dia merawat-rawat jadi hantu. Jadi konsep hantu tak pernah wujud dalam akidah Islam. Bagaimana orang Melayu sampai hari ini masih ramai percaya pada hantu walaupun dia semayang bang, dia berakidah dengan akidah tauhid, dia mengaji sifat 20, dia mengaji akidah 3, tapi dia percaya pada konsep hantu. Pada saya ini masalah yang paling besar yang perlu diselesaikan. Hantu ni satu khurafat yang paling besar yang tidak ada asas dalam Quran dan Sunnah, tapi dipercayai sungguh-sungguh oleh orang Melayu dalam pelbagai cara. Bahkan hantu orang Melayu sampai boleh buat komus. Boleh buat komus. Sedangkan hantu orang Melayu tak pernah kacau orang Cina. Hantu orang Cina ada versi dia, hantu orang India ada versi dia, orang Cina ada pocong dia, orang India ada candramukhi dia, hantu ular lah apalah. Orang Indonesia ada kuntilanak, Pontianak, dia tak pergi tu. Dan dia tak cross border. Hantu Malaysia takkan pergi ke Sabah Sarawak, hantu Malaysia takkan pergi ke Indonesia. Dan bila kita tengok rupa-rupanya konsep hantu ni adalah banyak berasal pada scripture ataupun rujukan agama Hindu dan Buddha. Sebab itulah negara-negara yang paling banyak hantu adalah negara yang berasaskan agama Hindu Buddha. Cerita hantu paling banyak daripada mana? Jepun, China, Thailand. Ini agama-agama asalnya Hindu Buddha paling banyak hantu. Jadi orang Melayu tak ada hantu. Cuma dia mewarisi daripada tok nenek moyang yang pernah beragama Hindu Buddha. Maka dia tukar, dia ejah macam mana dia dia panggil sinkretisme, bersinkretis, taufik badal adian. Dia campur. Berkebetulan kita ni buat sekian lama sebelum Masihi lagi, duduk tengah-tengah antara India dengan China. Jadi waktu aspek memang kita terpaksa menerima bahawa Islam yang datang ke alam Melayu pun Islam yang dah bukanlah Islam yang suci murni seperti mana Rasulullah bawa. Dah ada pengaruh-pengaruh latar pemikirannya dari sudut mazhab apa semua. Bahkan bila dia nak sesuaikan dengan tempatan, dia menghadapi pula proses Islamisasi yang panjang dan antara toleransi kerana Islam di alam Melayu ni Islam yang tidak melalui proses menitiskan darah, melalui toleransi, melalui dakwah, melalui kasih sayang apa semua. Jadi banyak benda yang kita toleransi pada peringkat awal. Jadi sebahagian yang ditoleransi itu adalah bersabit dengan kepercayaan. Jadi bercampur sampai hari inilah kita tengok. Memang tadilah kita akan jumpa orang soleh yang baik, yang jaga solat, puasa, zakat, hajinya, yang sangatlah jaga agama, berjuang bukan main lah, mengangkat benderanya, nak negara Islam, nak hudud apa semua begitu begini. At the same time, bila dia sakit perut, dia ada masalah, Tok Bomo Pawan Dukun lah dia cari. Yang ni kita keliru. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begitulah? Ustaz-ustaz berdua, saya tulis buku ini. Itulah kesimpulan dia. Jadi nak tahu jawapan lanjut, saya selain pada kena baca buku Ustaz Zul,
saya sangat syorkan lah supaya, dan saya dah wacanakan banyak tempat pun, kalau cari boleh carilah dalam rakaman-rakaman. Saya hari ni tak boleh bagi detail. Perjalanan tadi dia panjang lagi tu, daripada zaman Hindu-Buddhanya, dia pergi lagi, dan sampailah saat kita sekarang ni 1000 tahun Islam di alam Melayu. Maka benda yang dah khurafat apa semua tu, dia memang kreatif. Dia assimilate, dia tak buang prinsip khurafat tu, tapi dia adjust. Contohnya kalau mantra-mantra, kalaulah kita panggil apa, azimat itu ditukarkan. Makanya daripada dulu kalau guna bahasanya bahasa Sanskrit, syatarti liur, ada saya masuk dalam buku ni, malah baca mari malam ni, takut juga. dia nak bagi nampak Islami, dia mulakan dengan lafaz bismillah. Saya ada satu buku tebal ya, mantra Ulit Mayang setebal ini, dihimpunkan mantra-mantra Melayu yang berasal daripada Hindu Buddha. Om Syatarti, Om Syarti Om. Itu kan nama Tuhan Hindu, tapi itulah chanting ataupun mantra yang masih diamalkan oleh sebagian orang untuk berubat kononnya, untuk pulih semangat, untuk sebagai-bagai. Tapi bila Islam makin kuat, dia adjust sikit. Mula dengan bismillah, lafaz berkat. Di akhir lepas dia dah bunyi kongkrang bahasa Jawa apa semua begitu-begitu, dan akhirnya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat Nabi Muhammad, kita kata okey dah tu, Islamik dah tu, apa masalahnya. Walhas panjang dari awal tu dia duk panggil iblis, dia duk panggil setan, dia duk panggil apa. Itu satu. Dan sebelum saya berhenti, saya nak jelaskan 2-3 hari baru ni kita digegerkan dengan beberapa orang tokoh besar negara kita menukilkan dari satu kitab yang bertajuk Tajul Muluk. Tajul Muluk ni kitab Jawi yang sangat masyhur dan berpengaruh. Kita nak jelaskan. Kitab Jawi Melayu panjang cerita ya, tapi terpaksalah kita dengan jujurnya mengatakan sangat besar pengaruh, dan kita terima kasih kepada para ulama Melayu kita yang menyebarkan, memperkukuhkan Islam melalui karya-karya Jawi mereka buat sekian lama, beratus tahun. Tapi dalam masa yang sama kita kena sedar, sebahagian maklumat dalam kitab-kitab tersebut memang bermasalah. Dan ini dibuktikan secara akademik, kajian di UM, kajian di UKM, dalam bab takhrijul hadis, dalam bab Israiliyat dan tafsir-tafsir. Bahkan yang terbaru ni, kitab tu memang kitab yang banyak unsur khurafat, tahyul dan juga sihir. Tapi disebabkan dia tulisan Jawi, maka dia jadi muktabar. Ini masalah. Saya pernah sebut dulu, bahkan awal 1900 tempoh hari abad ke-20, buku-buku ataupun novel-novel lucah pun guna tulisan Jawi. Tapi orang zaman tu dia tak reti baca. Segala yang Jawi itu dianggap sebagai Al-Quran, sama dengan Quran, maka dianggap ia adalah benda yang muktabar, benda yang ulama tulis. Bila tengok gambar yang pelik-pelik, dia kata tu. Jadi ini benda-benda yang jadi Ustaz, banyak benda ni kalau nak bincang sungguh memang panjang cerita. Cuma secara konsepsinya, maka kita kena ada asas kuat dalam akidah. Usul akidah kita kena kuat. Dan saya mendapati masalah kepada kekeliruan ini sehingga sekarang ada satu saja puncanya, iaitu kejahilan kita, sebahagian besar daripada kita, terhadap konsep iman kepada alam dan makhluk gaib menurut Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita memahami konsep al-ghaib? Dalam Quran ada 47 hingga 50 lebih ayat yang ada kalimah al-ghaib, yang ada yang menyebutkan tentang al-ghaib. Ya, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada ayat yang berbunyi mafatihul ghaib. Tidak faham konsep ghaib itulah. Kerana sebahagian daripada kita duk terima tentang makhluk dan alam ghaib ini berdasarkan apa yang diberitahu oleh Tok Bomo Pawan Dukun. Sebahagiannya menerima daripada Mastika, kalau kata hari ni tu daripada WhatsApp apa semua, dan sebahagiannya menerima daripada apa yang ditinggalkan oleh Tok Nenek Moyang. Maka di sinilah secara kesimpulan Ustaz Cik Mak Hidayah, Ustaz Zuhairi, kalau nak kata macam mana nak kenal, kita kena balik asas, iaitu memantapkan ilmu asas akidah kita
jadi isu sangat ni sebab saya melihat ni pun satu isu juga saya kena sebut dan agak sensitif. Mungkin konsep ataupun struktur pengajian kita di alam Melayu ni, bila kita fokus mengaji tauhid, kita tak fokus mengaji syirik tu apa. Kita fokus mengaji tauhid, kita hafal sifat 20, akidah 3 lah kata, apa juga dia punya konsep. Tapi bab syirik, kita tak fokus sungguh-sungguh. Kita mengaji tauhid tu apa, kita tak mengaji syirik tu apa. Maka apa jadi? Seorang yang sangat bertauhid dengan Allah, tapi mengabaikan perkara yang boleh membatalkan tauhid dia, iaitu syirik. Kita mengaji sunnah tu apa, tapi bila kita dengar bid'ah, kita rasa, oh bid'ah ni tak payah belajar lah Ustaz. Bid'ah ni tak ada manfaatnya untuk kita. Begitu juga kita belajar tentang iman itu apa, tapi kita tak belajar kufur tu apa. Jadi macam mana boleh kita faham sungguh-sungguh? Sedangkan nak faham sungguh sunnah itu apa, kena sungguh-sungguh bid'ah tu apa. Nak kena syirik tu apa, ataupun tauhid tu apa, maka kena syirik tu apa. Nak kena jantan, kena betina. Ni asas muqaranah, perbandingan dalam agama ini. Tapi pengajian kita tidak saya perhati, dan ini masih di peringkat hipotesis. Dan kalau ada peluang saya nak tulis kertas kerja ke apa semua, tengoklah macam mana. Sama ada silibus pengajian akidah di alam Melayu ataupun memang fenomena. Bahkan saya perasan ustaz-ustaz yang suka cakap benda yang Ustaz Zul cakap, saya cakap, bukan ramai, 2-3 orang je. Siapa yang suka bincang benda yang Ustaz Zul bincang ni? Benda yang tak seronok. Begitu juga orang nak bincang pasal syirik, khurafat. Siapa nak dengar Ustaz? Benda tak seronok. Benda soalannya dianggap, oh ni nak mengatur orang lah ni. Itu masalahnya. Jadi di sinilah saya melihat perlukan ada usaha serius membincangkan tentang khurafat, membincangkan tentang bid'ah, membincangkan tentang kufur dan seumpamanya dari sudut ilmiah, akademik yang memahamkan masyarakat bahawa tak boleh ambil ilmu separuh-separuh. Sebagaimana Yahudi, walaupun ayat ni lari sikit, tapi Yahudi ni dia afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Mana boleh begitu? Ambil separuh, tak nak mengaji separuh ataupun buang separuh, tak boleh. Quran adalah kholid, dia menyeluruh, maka kita kena ambil dua-dua. Wallahu alam. Itu sebagai mukaddimah dan penutup. Boleh Ustaz? Subhanallah. Dahsyat diskusi ni. Bagi mukaddimah dengan penutup terus. Subhanallah. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz Zahiruddin di atas informasi penjelasan yang beliau berikan, menjentik buah fikiran sebenarnya. Mula orang nampak macam baru tahu, baru sedar kan. Subhanallah. Okey, baik, kita tengok dekat sini banyak soalan ni, sekejap ya. Cik Mat, saya berikan di ruangan tu Cik Mat terus. Okey, baik. Ada soalan dekat sini daripada Nur Izati. Apakah hukum baca mentera-mentera tu? Adakah dia jatuh syirik? Ini kembali kepada Ustaz Zahiruddin rasanya. Dipersilakan. Ustaz Zahir. Dari sudut hukum ya, kita ni bukan mufti lah nak berhukum tu. Cumanya garis panduan, sebab di sana ada pandangan mantra-mantra itu dibaca bukanlah untuk setengahnya kata mereka baca tu sekadar baca, bukan untuk percaya. Isunya memang ada garis panduan daripada para ulama dalam bab ruqyah. Benda ni biasanya masuk dalam bab ruqyah syar'iyah lah. Bab jampi yang dibenarkan oleh syarak dan jampi yang tidak dibenarkan oleh syarak. Cara ringkasannya memang para ulama boleh rujuk kitab Wiqayatul Insani minal Jinni wasyaitan, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, antara ulama yang sangat masih hidup lagi, hafizahullah taala, yang sangat pakar dan memang sangat mengkhusus dalam bidang ruqyah syar'iyah. Bahkan dialah rujukan mana-mana muallij ataupun mereka yang beramal dengan perubatan ataupun ruqyah syar'iyah, itulah rujukan utama mereka. Jadi dia mensyaratkan antara ciri-ciri ruqyah syar'iyah adalah mereka hanya membacakan doa-doa, mantra-mantra yang difahami maksudnya. Jika bahasa tu bahasa yang entah mari pada mana, guna istilah yang pelik-pelik dan seumpamanya, maka itu tidak dibenarkan. Itu tidak dikategorikan sebagai ruqyah syar'iyah. Dari sudut syirik tak syirik, wallahu alam, saya tak berani kata. Tapi dari sudut tepat dengan syariah ke tidak, mestilah sebagaimana garis panduan tadi, ia jelas tidak menepati syarak. Kalau yang syarak betul-betul ruqyah syar'iyah ni, doa-doa ma'thur daripada Quran dan hadis sahaja.
Cuma setengah ulama membenarkanlah menggunakan lafaz-lafaz mantra ni adalah macam kata-kata lah, tapi bahasanya bahasa yang difahami. Contohnya ya Allah, macam kita baca doa tapi dalam bahasa Melayu bagi contoh ya, dan seumpamanya itu dibenarkanlah disebabkan maknanya itu difahami dan seumpamanya. Ala kulli hal, dari sudut hukum mereka yang sengaja baca mantra yang jelas berunsur syirik, sebagai contoh tadi, jelas memuja setan iblis, jelas memanggil macam kita sebut dulu Ustaz Zul ya dalam amalan suratul kahfi, apa dia, Neonunas, Sorobunas, Maliantunas, apa semua tu. Dan mengikut Ustaz Nudrus, itu antara nama-nama setan iblis yang ada dalam agama kitab Yahudi apa semua dia punya tu. Itu yang jadi masalah tu bila mari Israiliyat ni. Dia bercampur habis ni. Jadi puja-puja benda yang kita tak tahu. Kita kata jadi sungguh dia datang. Memanglah datang, benda iblis ni kita panggil dia datang lah jin ni. Tak nanti kita panggil nama dia, kita panggil duk sorang-sorang, kita panggil penunggu tu, penunggu ni. Kita rasa malaikat mari. Roh Syekh Abdul Qadir Jilani mari. Syekh mana tu? Itu bukan syekh, tu jin iblis, tu bukan kelebihan, tu penyakit namanya. Allahu Akbar. Jadi kita tak setujulah. Jadi hukum syirik tak syirik, Allahu alam, saya tak berani kata. Cuma kalau kata patuh syariat ke tidak, selagi mana lafaz-lafaz itu sehingga tak faham apa bahasa dia, entah nama setan iblis mana yang dipuja, entah apa nama-nama tuhan-tuhan agama lain yang dipanggil, apa semua, maka ia tidak termasuk daripada perkara yang benar oleh syarak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Zahiruddin. Kita tengok kepada soalan lain. Mungkin ada Ustaz Zul boleh pop up kan? Dah ada di situ untuk Ustaz Zahiruddin. Ada tak? Okey. Bagaimana ilmu ini nak diterapkan pada anak-anak sekarang, sedangkan mereka dihidangkan dengan banyaknya filem-filem khurafat. Ada filem pun tajuk khurafat kan? Silakan Ustaz. Beberapa kajian akademik sudah dibuat kedua-dua ustaz ya. Sebenarnya untuk memang Ustaz Zul pun rasanya pernah ulas perkara ini. Dia pergi tengok filem khurafat lah dah dengan isteri ke anak dia kan, tak tahu. Jadi dia Ustaz Zul ulas, bila habis tu tak tahu sebenar pengarah nak cerita apa. Nak kata nak bagi pengajaran yang baik pun tidak. Lebih kepada jadi terkejut, takut-takut, itu saja dia punya. Jadi filem-filem kita atas nama hantu-hantu ni kononnya banyak nak bagi ibarah ataupun dia bersifat didaktik, mendidik. Tapi hakikatnya tidak. Dia lebih pada macam mempromosi pula perasaan takut dan seumpamanya. Tapi last kali dia tempeklah satu ayat Quran. Dah habis cerita tu, orang mati dah apa semua, keluarlah ayat apa dia, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Dia keluar sikit. Maka itulah ibrahnya, wujud. Jadi kita kata itu tidak mendapati konsep. Sebenarnya sudah ada garis panduan ya. Sebagai contoh ni, daripada macam mana saya nak tunjuk. Okey. Ini Seni Islami ni satu dokumen rasmi dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia. Dia ada sayap dia, Majlis Ulama Indonesia ni bahagian tim Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam. Maksudnya bawah Majlis Ulama Indonesia dia ada macam kluster yang khusus bincang tentang seni dan juga budaya Islam. Jadi antara yang dibincangkan sastera, filem apa semua, dan sudah ada garis panduannya dan seumpamanya. Jadi ini kalau kata nak kita filem-filem kita yang tadi tu, memang dia lebih pada mempromosi untuk percaya hantu tu ada. Bukannya lebih nak bagi tahu yang Islam suruh kita berinteraksi dengan jin iblis ni macam ni. Apa yang berlaku itu saya kata akhirnya membawa kepada contoh ya, bila satu tempat tu keras, ada jin, dan itu disebut dalam hadis. Ada tempat yang memang jin duduk dan dia keras lah, dia ada gangguan lah. Bagi orang-orang tertentu yang boleh dia kacau. Itu hadisnya. Ada hadisnya, maksud jin kita. Jadi orang kita ni dia tahu situ haunted, ada gangguan, rumah tinggal ke apa semua. Jadi disebabkan dia ni orang Islam yang membesar dengan Islam, dia lalu situ, dia bacalah Ayatul Kursi, dia tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa dia baca ayat kursi tu, mohon dengan Allah lah perlindungan ni. Sampai di tempat tu betul-betul tok nenek moyang, cucu nak lalu ya. Lepas sikit dia baca ayat kursi balik. Yang di sini yang kita kata masalah ni. Jadi
Iktikad kita kepada Allah, bahawa Allah jaga kita bila kita mohon dengan Allah, dan makhluk-makhluk lain tak boleh buat apa selagi mana Allah tak kata kun fayakun. Surah Al-Baqarah ayat 101-103 pasal sihir tu, akhirnya hanya Allah yang boleh benarkan mereka. Mereka nak sihir macam mana pun, hanya kun fayakun Allah saja benarkan. Itu iktikad kita. Bagaimana Allah suruh kita mu'awwizatain, minta pertolongan daripada dia. Dan ini isu akidah. Itu yang saya kata, orang Melayu ada masalah ini. Ada masalah ini. Dia dua-dua dia ambil. Yang dulu, yang Islam pun dia ambil total. Tapi yang khurafat lama pun dia tak tinggal habis. Jadi campur dua-dua. Elok belaka lah. Dan pada saya itulah kejayaan talbisul iblis bagi orang Melayu. Kalaulah bangsa-bangsa lain dia ada teknik untuk dia talbiskan. Jadi orang Melayu ni talbisnya adalah orang Melayu ni dia nak Islam, kita nak murtadkan dia memang tak jadi, memang payah. Lepas merdeka, sebelum merdeka lagi orang Islam dah Melayu, nak suruh dia keluar pergi sembah tokong apa semua memang payah lah orang Melayu ni. Alhamdulillah. Tapi ni resolusi iblis, apa jin setan iblis buat seminar apa semua ni asal jadi masing-masing buat kajian antropologi terhadap orang Melayu semua ni. Jadi kata orang Melayu ni kita nak sesatkan lagu mana, nak suruh dia keluar Islam murtad ke, payah dia kata. Payah. Jadi mereka buat kesimpulan orang Melayu ni dia nak Islam, dia nak bertauhid, dia nak jaga sunnah, dia nak semayang, dia nak puasa, dia nak zakat. Tak apa kita bagi belaka. Tapi ada satu benda kita kena pegang sampai sudah. Ini kelemahan mereka apa dia? Untuk bomo, pawang, dukun, khurafat, tahyul apa semua. Itu kita kena fokus. Kita kena fokus. Sebab itu kelemahan mereka. Jadi kita akan jumpa orang soleh, baik, semayang, khatam Quran 30 juzuk, bawa pawang dukun dia pergi juga. Ini adalah benda yang sangat ironi lah. Jadi wallahu alam, kalau tanya macam mana filem apa semua tu, secara umum filem-filem kita masih jauh daripada memberi didikan terhadap kefahaman ini. Nak dapat tidak mesti melalui proses pengajian yang tertil ataupun tertib lah tentang asas akidah dan mengaji dua-dua. Tauhid tu apa, syirik tu apa. Jangan duk mengaji tauhid saja, syirik buat tak tahu. Ataupun mengaji tauhid 90%, pasal syirik 10% saja. Yang ni yang masalah. Yang ni yang masalah. Wallahu alam. Boleh dah berehat sikit lah. Okey, baik, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Zahiruddin atas jawapan dan penerangan beliau. Kita pindah kepada Ustaz Zul. Saya dengar ulasan 15 minit tadi, Syedina Umar pun berletiak oleh isterinya. Pun dibeletiak oleh isterinya sampai didengari luar rumah. Okey. Dan kisah itu diragui kerana bertentangan dengan riwayat lain. Umar ni tegas. Okey, saya jelas sebab itu. Soalan saya nak tanya, adakah ada riwayat lain yang isteri Umar berletak dan hanya berlaku di dalam rumah, tidak didengari sesiapa? Kalau penceramah dia bawa peristiwa secara umum, dia kata isteri Umar pun berletak tapi tak sebut sampai dengan luar rumah, secara fitrah wanita, boleh ke? Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih banyak pada Tuan Hakim yang masih lagi istiqamah sampai sekarang ya. Jazakumullah khairah. Di dalam bab sejarah ni ada satu benda yang perlu kita ambil berat, iaitu berhati-hati dan menyampaikan sesuatu cerita ya. Macam contoh saya nak cerita berkaitan dengan Nabi SAW. Jadi saya kena pastikan bahawa itulah kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi. Nabi sembang dengan siapa, bila sembang-sembang itu berlaku. Jadi saya tak boleh nak sebut benda tu dalam bentuk yang ikut rasa saya. Itu tak boleh ya. Jadi contohnya dalam kes Umar ni, boleh tak kalau contoh ada orang lah dia nak ceramah, dia kata Umar kena dibebeli oleh isteri dia dalam rumah tapi diam-diam. Sebab fitrah wanita dia begitu. Boleh tak boleh? Ada yang buka suara. Okey, baik. Jadi jawapannya tak boleh lah sebab dia khawatiri sebenarnya Umar tak pernah pun dibebeli oleh isterinya. Bimbang juga begitu. Kerana yang saya sebutkan tadi, isteri Umar ni Ummu Kulsum, cucu Nabi SAW. Dan Umar bersama dengan Ummu Kulsum ni tak lama. Dan Umar masa tu pun dia terlalu sibuk, dia pun ada isteri yang lain. Dia begitu fokus terhadap pembinaan negara. Jadi dia dengan Ummu Kulsum pun saya kira masanya terbatas ya. Jadi dalam keadaan masa yang terbatas tu,
ada kemungkinan bahawa Kulsum tidak pernah pun membebel kepada Umar. Ada kemungkinan. Apalagi dengan umurnya yang jarak jauh. Jadi mungkin tahap hormat kepada Umar tu tahap yang tinggi. Jadi lebih baik kita tak bawa cerita yang kita tak tahu. Itu yang paling selamat lah. Contohlah Cik Mat yang sebelah akhir ya. Macam contoh orang nak kata Iblis tu sebagai makhluk yang paling alim. Sampai sekarang Iblis ialah makhluk yang paling alim dalam bab ibadat. Itu saya dengar sendiri tu dia sebut paling alim sekarang. Jadi ini bertentangan dengan ayatul Quran yang mana Allah Ta'ala dah sebut terang-terangan dah. Faktor Nabi Adam dipilih berbanding malaikat lain untuk menjadi khalifah ialah ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Malaikat pun tak boleh lawan dengan ilmu Nabi Adam. Iblis tu apa sangat dah ya. Jadi begitu juga kalau kita nak kata Iblis paling alim dalam bab ibadat, ia bertentangan dengan hadis sahih yang mana antaranya Nabi SAW sendiri menyatakan ana a'lamukum billah, akulah orang yang paling kenal Allah, akulah orang yang paling bertakwa kepadanya. Jadi adakah ilmu Iblis tu mengalahkan ilmu Nabi Muhammad SAW? Jadi fahaman menyatakan Iblis ni sebagai makhluk yang paling berilmu, mengalahkan para malaikat, mengalahkan segala manusia. Bahkan Iblis dulu ni malaikat pun minta doa daripada Iblis. Ini semua cerita-cerita bukan khurafat ya, tapi cerita palsu yang mungkin digali daripada sumber Kristian ataupun mana-mana sumber, wallahualam. Jadi lebih baik kita berhati-hati dalam sumber sejarah supaya kita tidak terbawa satu maklumat yang tak berlaku pun. Itulah respon saya, Cik Mat ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul. Assalamualaikum Ustazuna, ahli panel. Terkadang saya dengar ada perawat membaca ayat Al-Quran tapi sebutan makhraj dan tajwidnya tersasar. Namun boleh dikatakan juga mujarab. Wah, ni payah ni. Tersasar tapi mujarab. Apa pendapat Ustazuna ahli panel? Okey, ramai juga berubat ni. Okey, dipersilakan Ustaz. Saya Rudi juga kena unmute. Ni Ustaz Bukhari ni sahabat kita ni. Mas'ulun anha bi'alama minas sa'il ni. Disebutkan dalam Wiqayatul Insani minal jinni wasyaitan, Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam mukaddimah dia disebut antara syarat utama menjadi peruqyah adalah memang kena orang yang alim dalam bacaan Al-Quran. Sebab ruqyah syar'iyah adalah berasaskan Quran dan hadis, doa ma'thur. Maka bila baca Quran, tak boleh tidak, mesti dengan makhraj dan mesti dengan. Itu kita pelik bila orang Melayu dia boleh terima Tok Bomo yang baca Fatihah betul-betul. Jadi kita peninglah apa piawaian dia. Tapi sebenarnya piawaian orang Melayu ni sakti. Ada benda pelik khawarikul andah yang berlaku, maka dikira sebagai betul. Masalahnya dia tak tahu benda pelik yang berlaku itu kadang-kadang bukan daripada benda yang betul. Banyak daripada ilmu hitam, sihir dengan bantuan jin iblis. Tapi bagi mereka itu poin yang kedua. Yang penting Tok Bomo ni hebat. Contoh saya, hebat Tok Bomo ni. Kenapa? Saya pergi rumah dia, masuk ruang tamu tak jumpa lagi. Dia dah bagi tahu, saya tahu dah awak nak apa. Oh, hebat dia kata. Itu piawaian hebat orang Melayu ni. Yang ni kata, Tok Bomo saya lagi hebat lagi, saya pergi tu. Kenapa? Tak ada naik atas rumah. Dia dah bagi tahu. Saya tahu dah. Jadi, itu piawaian hebat. Piawaian mustajabnya itu. Pada hakikatnya, walaupun tak bila sebut kata berubah jadi apa semua, itu bukan menjadi penanda aras bahawa apa yang dibuat itu adalah patuh syariah dan juga diredai oleh Allah. Sebab ada orang kena sihir dengan Tok Bomo A. Kemudian dia pergi berawak dengan Tok Bomo B yang juga guna ilmu sihir. Dia kena sihir dengan Tok Bomo A. Dia pergi berubat dengan Tok Bomo B, guna juga ilmu sihir. Dan takdirnya dia sembuh. Jadi Tok Bomo B ni berjaya lawan Tok Bomo A, ilmu hitam berjaya Tok Bomo B. Adakah kita nak kata disebabkan dia sembuh tu maka Tok Bomo B punya ilmu patuh syariat? Tidak. Tetap haram, tetap dosa besar. Dan mujurlah kamu sembuh kalau kata panjang umur dan belajar lebih, sempat taubat. Bayangkan dalam proses duk merawat tu, Tok Bomo tu bagi syarat macam-macam. Kena makan abu mayat orang mati. Kena jangan semayang boleh sebulan.
Jangan tu, jangan ni, benda-benda syarak habis langgar. Dia ni sebab nak sembuh, dan yang kedua biasanya sebab ada hajat, nak projek ke, nak exam ke, nak apa, dia biasa dua ni. Sama ada nak sembuh daripada penyakit tu pula penyakit sihir ke, penyakit apa ke, kanser ke apa semua. Dan yang kedua, ada hajat yang dia nak projek ke, nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi apa ke, ikut dia lah. Tapi biasanya dia akan pergi cari alternatif tu sebab dua benda ni. Maka dia pergi kepada Tok Bomo ni, Tok Bomo akan bagi syarat. Jangan semayang. Kalau nak ilmu saya ni mujarab, jangan semayang subuh, boleh 30 hari. Dia pun kata, saya memang tak semayang. Jadi, benda-benda syarat macam ni. Bayangkan kalaulah dia mati dalam proses duk nak merawat tadi, dan syarat-syarat yang Tok Bomo tu bagi adalah syarat yang memang langgar syarak, akidah sekali syirik. Agak-agak dia matilah keadaan apa? Ni yang kita kata kena faham sungguh-sungguh ni, bahawa mujarab dan jadi. Saya dengar ada soalan di bawah tu, contohnya perawatan berkaitan bedah batin. Ni ijma', hampir ijma'. Bahkan saya bersama Mufti Wilayah Lama Bantan Menteri Agama sekarang pun dah keluar dalam dia punya kolom ya, bahawa bedah batin adalah haram di sisi Islam. Sebab tak mungkin berlaku melainkan dengan bantuan jin. Dan bantuan jin jelas, Quran hadis menyebutkan haram. Guna bantuan jin, hampir ijma' ulama' mengharamkan kita ni orang Islam guna bantuan jin, termasuk jin orang Islam, jin Islam. Tidak ada satu hadis pun, Ustaz Zul betulkan saya, Rasulullah yang mengislamkan jin, yang boleh tengok jin dalam rupa yang asal, yang tahu di Madinah tu ada jin Islam. Rasulullah tidak pernah minta walau satu kali dalam riwayat hadis, wallahu alam saya tak pernah jumpa bantuan daripada mana-mana jin. Kalau tak senang Rasulullah, tak payah berperang, cukup sekadar jin-jin sekalian pergi rasuk Abu Jahal Abu Lahab bagi muntah darah belakang, settle masalah. Tak payah perang Uhud, tak payah mati, tak payah nak cedera apa semua. Abu Jahal Abu Lahab tu, jahat tu, Herakla apa semua lagi. Macam sekarang lah kita kata, kenapa lah Tok Bomo kita tak pergi serang tu. Dulu Donald Trump lah apa semua, tapi dia pandai, dia kata Tok Bomo Donald Trump hebat lagi, besar lagi. Dia punya jin asal besar lagi. Jadi kita punya ni tak boleh tembus. Jadi kita tak minta kena sihir apa semua, wa'alaikumsalam min zalik, tapi iktikad akidah kita berpegang, sihir ada, Quran sebut yu'allimunan nasasih, ada sungguh, tetapi kita lebih yakin kalau kita buat apa yang Allah dan Rasulullah suruh, sihir ke jin ke iblis ke sepower mana pun mereka, selagi Allah tekun, maka tidak akan jadi banyak. Itu iktikad akidah. Tapi tidak berlaku pada sebahagian kita kerana takut sangat pada jin, kerana takut sangat pada sihir, kerana takut sangat pada benda-benda ni, sehingga kita pula pergi guna. Yang ni jadi masalah. Wallahu a'lam. Cik Mat, Alhamdulillah. izinkan saya untuk tambah sedikit. Masa kita pun dah pendek, tapi saya dah nak respon. Silakan. Berkait dengan soalan bacaan Quran tak betul tadi, dan ada kaitan dengan saudara Akhir Jani pun tanyakan begini. Ada satu kali seorang yang dipanggil ustaz, tapi saya rasa bukan kot ya. Tapi kita kan suka kalau orang pakai jubah, pakai kopiah, dipanggil ustaz kan. Dia mengatakan ubah untuk baca dengan Quran dan menjabari dari puasa syu'ara huruf terang dibaca sakit lutut dan ayat bagi hancur lutut pun bukan menjaga ayat itu menyeksa
salah. Saya pun betul-betul Macam ada dengan Cik Mat perempuan lah. Kita kena Ustaz Nodros sebagai contoh yang banyak membongkarkan isu-isu sebegini ya. Antara lain sahabat kami Abu Humaid, seorang pakar dan juga seorang pengamal ruqyah syar'iyah. Abu Humaid, dia ada page dia dan dia hari-hari membincangkan perkara hal ini. Dan yang terbaru ni ada orang tanya pasal Tajul Muluk, satu kitab ramalan apa semua, jelas dalam hadis menyebutkan tentang ramalan itu satu benda yang tidak ada asal dalam Islam, bahkan termasuk daripada perkara yang ditegah dan dosa besar ada seumpamanya dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah. Jadi perkara-perkara yang demikian. Jadi bila disebutkan dalil-dalil itu, maka tak adalah alasannya itu ilmu yang kamu tak tahu. Itu ilmu yang tidak diajarkan untuk orang awam. Aduh hai. Saya pernah ya kongsi pengalaman seorang hamba Allah ni, dia tadilah dia guna alasan ni ilmu yang bukan semua orang boleh faham ni ilmu. Saya kata ilmu ni Rasulullah dan para sahabat pun tak belajar ni tuan. Jadi adakah tuan nak kata tuan dan sahabat-sahabat orang yang mengaji ilmu ni adalah orang yang lebih hebat daripada Rasulullah? Orang yang lebih hebat daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin syurga? Kalau sahabat ada pun lekeh sahabat ni sebab tak belajar ilmu yang tuan belajar ni. Ilmu makrifat apa semua tu lah. Dan seumpamanya macam-macam ya. Begitu lebih kurang. Saya ingat tak ada soalan kot. Saya dah rangkum dah semua tu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zahiruddin di atas jawapan yang dikongsikan untuk kita punya penonton pada malam ini. Walaupun saya tengok ni masa sudah hampir ke pukul 11, tapi penonton masih setia walaupun line pun sangkut-sangkut, masih lagi setia, subhanallah. Dan tapi tuan-tuan boleh bagi penutup tu. Try sekali lagi, mungkin dia dah okey. Minta Ustaz Zul bagi penutup. Rasanya tak perlu kot sebab boleh dengar suara tu? Ustaz Zahir? Boleh. Okey, rasanya tak apa, kita sebab saya nak kena hormat pada masa yang ada ni. Kita boleh terus pada penutup oleh moderator lah, Cik Mat. Silakan. Saya nak ucap terima kasih je kepada Ustaz Zahiruddin dan pada seluruh audiens yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kita pada malam ini yang berbahagia, Ustaz Zulhairi, penulis buku Kisah-Kisah Tidak Sahih di Meja Penceramah, dan yang kedua Ustaz Zahiruddin juga merupakan penulis buku, banyak buku beliau. Hari ini beliau mengutarakan buku tentang khurafat. Mungkin Ustaz boleh tunjuk lagi sekali buku Ustaz? Ustaz Zul ada? Tunjuk sekali Ustaz Zul. Ada ke buku? Tak ada kat rumah. Tak ada? Tak ada kat rumah. Okey, baik, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda tuan-tuan dan puan-puan nak mendapatkan buku tulisan Ustaz Zulkhairi, anda boleh tengok dekat Facebook beliau. Dekat Facebook beliau ada dikongsikan tentang link untuk bagaimana nak dapatkan buku. Untuk buku Ustaz Zahiruddin mungkin terus ke page PTS rasanya. Ada Ustaz Ustaz unmute kan kejap. PTS juga boleh beli melalui mana-mana lah. Kalau kata siapa, saya selalu bagi tahu siapa nak buku saya, kalau pandai cari di Shopee boleh murah. Pandai cari sikit lah. Okay. Alright. So terima kasih kepada kedua-dua. Tuan-tuan, jangan lupa besok pukul 9.30 malam sesi diskusi pemurnian sirah ini masih diteruskan. Saya bagi pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang bersama dan minta maaf sangat-sangat. Mungkin ada yang
tengah bersemangat nak dengar ni, tapi tiba-tiba line sangkut ke, minta maaf sangat-sangat. Dan ada sebenarnya bila saya tengok ni sebenarnya soalan masih banyak lagi, subhanallah, tapi saya mengikut kalam Ustaz Zul, kita menghormati masa masing-masing, dan saya pun suka tuan-tuan, baik kita berhenti dalam keadaan tuan-tuan tertanya-tanya lagi. Besok sambung tuan-tuan, kita sambung hari besok pada jam 9.30 malam. Kita akan tajuk menarik juga besok tuan-tuan. Kita akan membincangkan tajuk kisah-kisah wali yang diragui. Wah, subhanallah. Hebat ni. Ustaz bawa tajuk-tajuk yang mengajak masyarakat berfikir ni. Siapa dia wali yang kita ragu ni? Subhanallah. So tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya menjemput tuan-tuan sebelum tuan-tuan tamat ni tuan-tuan. Akhir-akhir ni siapa yang masih lagi belum share, tolong share video ni. Sebab hari ni banyak sangat sebenarnya bila saya tengok persoalan ni menarik. Tapi kita tak punya banyak masa. Walau bagaimanapun sekurang-kurangnya hari ni menjentik hati sanubari dan fikiran kita semua untuk lebih membaca, lebih mengkaji, lebih mengikuti insya-Allah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, confirmlah yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri kami sendiri, daripada semua saya mewakili semua panelis, Ustaz Zul dan Ustaz Zahiruddin memohon ampunan maaf dan jutaan terima kasih kerana bersama dengan kita pada malam ini. So sekadar itu saja untuk sesi live kita pada malam ini. Wallahualam. Jumpa besok ya 9.30 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.